Nampak gayanya pembuka tirai untuk tahun 2026, Proton akan melancarkan Proton X70 MC dulu dan kemudiannya barulah muncul Proton S70 MC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Okey, nampak gayanya untuk tahun 2026 Proton pun akan agresif seperti tahun 2025, tahun lepas. Pada tahun lepas 2025, kita tengok Proton melancarkan beberapa model, antaranya adalah Proton X50 All New, kemudiannya Proton IMAS 5 dan yang paling laris sekarang adalah All New Saga. Dah macam pisang goreng panas. Dan untuk permulaan tahun 2026, Proton melangkah dengan melancarkan All New, bukan All New, Proton X70 MC. Bila entah kita nak dapat tengok All New X70 kan. Tapi aku rasa ini adalah model terakhir untuk X70 sebelum munculnya All New X70. Sebab Proton X70 ni memang satu model yang dah agak lama di Malaysia. Model pertama yang dikeluarkan oleh Proton dengan kerjasama Geely yang dikeluarkan pada tahun 2018. Sekarang dah 2026. Lebih kurang 8 tahun dah model X70 ni ada dekat Malaysia dan sepatutnya dah memang kena tukar all new. Tapi buat masa ni, kita masih lagi dapat model X70 yang sama. Okey, bercerita berkenaan dengan X70. Esok akan dilancarkan X70 MC ni, tapi tak ada perubahan yang sangat ketara. Dari persegi eksterior masih lagi kekal sama seperti yang ditunjukkan oleh Proton teaser. Kita tengok dekat gambar ni pun dah tahu model yang sama diguna pakai seperti X70 yang sekarang. So, apa perubahan yang dilakukan untuk version MC ni? Dan Proton langkah lebih maju dengan menukarkan enjin 3 silinder ni kepada enjin version baru 4 silinder. Enjin BHE 15 ni adalah merupakan enjin version baharu yang dikeluarkan oleh Geely. Dengan manfaat kerjasama dengan Geely, kita dapat enjin baru, bukannya enjin yang lama. Itu yang kita nak, hasil daripada kerjasama dengan Geely kan. Bukan kita hanya dapat stok yang lama je. So sekarang untuk enjin BHE 15 4 silinder yang baru ni dimulai dengan Proton X50 yang baru. Kemudian diguna pakai pada All New Saga. And next akan diguna pakai pada X70 MC ni. Itu antara perubahan yang kita akan dapat lihat untuk Proton X70 dari persegi design eksterior, interior masih lagi kekal sama. Cuma ada perubahan dari persegi nadi enjin. Sebelum ni, Proton X70 pun pernah menggunakan enjin 4 silinder iaitu 1.8 liter NA 4 silinder yang digunakan pakai pada model CBU unit pada waktu tu. Kemudian dah tak guna lagi enjin 1.8 liter NA, ditukar pula enjin 1.5 liter TGDI 3 silinder. Dan sekarang patah balik menggunakan enjin 4 silinder, which is satu movement yang sangat bagus lah dibuat oleh Proton untuk model SUV-C segmen mereka ni. So sebelum ni untuk enjin 1.5 liter TGDI 3 silinder menghasilkan power sekitar 177 PS dan 275 Nm torque. Tapi untuk enjin BHE 15 turbo yang baru ni meningkat banyak dari persegi power outputnya. Enjin baru ni yang akan letakkan pada Proton X70 bakal menghasilkan power sekitar 181 PS dan 290 Nm of torque. Enjin yang lebih padu, lebih powerful, yang paling penting, lebih efisien berbanding dengan enjin sebelum ni. Mana yang komplain, enjin 3 silinder ni bunyi macam lori lah, apalah kan. Kali ni X70 menggunakan enjin baru, akan lebih smooth, lebih senyap. Tak ada lagi dah bunyi macam lori. Paling penting, X70 MC nanti akan mempunyai fuel consumption, efficiency petrol yang lebih baik. Buat SUV si segmen yang besar, kau dapat keluasan kabin, kau dapat comfort, kau dapat teknologi, kau dapat penyematan minyak dan kau dapat power daripada enjin yang baru. Dan tambah satu lagi, better handling. Ini yang Proton claim akan ada pada X70 MC. Seperti yang kita lihat pada teaser foto ni kan, kita pun not sure macam mana dari persegi better handling yang akan ditawarkan oleh Proton untuk version MC ni. Yang mana kita dah tahu Proton X70 ni memang mempunyai handling yang best.
Suspension yang digunakan pun bukannya kaleng-kaleng kan. Multi-link rear suspension. Dan mungkin Proton akan meletakkan sedikit DNA ride and handling Proton pada X70MC kali ini. Dan dari segi transmission, masih lagi sama menggunakan transmission 7-speed DCT. So kita harap untuk SUV segmen C Proton X70 ni, untuk version MC adalah model yang terakhir sebelum keluarnya X70 yang baru. So kalau korang nak cari sebuah SUV C segmen yang besar, yang berada dalam segmen C, mempunyai comfort yang terbaik, luasan kabin yang paling best in class, teknologi yang canggih, superb ride and handling, ditambah pula dengan enjin yang baru, lebih powerful, lebih efisien, dan harga di bawah RM130,000 untuk sebuah SUV C segmen, Proton X70MC ini adalah pilihan yang terbaik untuk korang. Dan aku jangkakan Proton macam biasa akan bagi kejutan, dan kemungkinan besar kita akan dapat lihat X70MC ni adalah sebuah SUV yang paling murah yang ada di Malaysia. Apapun, kita saksikan pelancaran dia besok. Dan seterusnya, selepas kemunculannya Proton X70MC, akan muncul pula Proton S70MC. Seperti yang aku cakap tadi, Proton akan ubah ke semua line up model-model Proton kepada enjin yang baru, iaitu BHE 1.5. Begitu juga pada model S70MC. Tapi untuk Proton S70, seperti yang kita lihat pada gambar image teaser yang baru ni, bukan teaser, lebih kepada spy shot. Kalau kita tengok sekali imbas, sama je macam S70 yang sekarang. Cuma yang ketara, untuk bersih spy shot yang kita lihat ni, S70 dah tak pakai lagi warna merah striking, tapi diubah kepada warna ruby red yang nampak lebih subtle, tak adalah striking sangat. Sebenarnya aku lebih prefer warna ruby red ni berbanding dengan passion red. Itu benda pertama yang kita lihat, perubahan yang akan dilakukan pada S70. Tapi kalau korang tengok 2-3 kali, korang akan perasan ada beberapa perubahan yang akan dilakukan pada version MC untuk S70. Kita tengok, kita zoom, kita lihat pada headlight. Kalau korang perasan, pada bahagian turn signal tu ada nampak satu garisan halus melintang yang merentasi pada bahagian headlight. Itu antara perubahan yang dilakukan pada headlight untuk model S70, yang mana headlight ini diambil pada model Geely M Grand facelift. Dan nasib baiklah masih lagi mengekalkan projektor LED juga. So dengan perubahan yang dilakukan yang agak minimalis sebenarnya, tapi dia memberikan sedikit sentuhan yang fresh lah untuk Proton S70. Adalah sikit perubahan kan daripada tak ada. Tapi kalau kita tengok dekat sini, bahagian grill dia masih lagi sama, menggunakan kemasan diamond grill. Bukannya jenis grill yang baru, pattern baru yang kita lihat pada model X50 dan juga all new Saga. Yang kedua, kalau korang perasan, pada bahagian rim, walaupun nampak macam sama, tapi sebenarnya berbeza. Untuk S70MC, dia menggunakan rim yang lain berbanding dengan S70 yang lama. Rim yang diambil juga daripada model Geely M Grand facelift. Kita tengok spoke pada version MC ni, rimnya nampak lebih kemas dan nampak lebih penuh pada bahagian rim berbanding dengan S70 yang lama. Tapi kalau kita tengok sekali imbas macam lebih kurang sama kan. Tapi kalau kita tengok details, memang sedikit berbeza dengan model yang lama daripada segi design rim. So dekat sini kita tengok ada dua perubahan yang kita dapat lihat pada model S70MC nanti. Di samping dengan penambahan warna baru, iaitu ruby red. Dan dari segi interior masih lagi kekal sama. Cumanya untuk S70MC nanti akan datangkan dengan unit IHU yang baru, datangkan dengan features seperti wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan yang paling penting sekali, S70 akan datangkan dengan nadi engine yang baru juga, BHE 1.5 turbo. Kau bayangkan Proton S70, actually dia punya structure adalah sebuah segmen B, tapi dia bawa masuk ke Malaysia sebagai sebuah segmen C, diletakkan dengan enjin turbo BHE 1.5 yang baru ni, menghamburkan power sekitar 181 PS, 290 Nm torque untuk S70 ni. Aku cakap engkau memang gila-gila padu.
So itu saja berkenaan dengan model pertama yang akan diluncurkan pada tahun 2026 oleh Proton. Jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Assalamualaikum.